Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni 20 hari bulan 5 2026. Sekarang pukul 5.27. Aku dah terpacak dekat depan Masjid Salat ni. Sebab apa? Sebab hari ni 4D akan pergi ke kilang sawit Pasoh Negeri Sembilan, company FGV. Kenapa kita pergi kilang sawit? Ini adalah trip under OPM, Dr. Azmawati. So, ini adalah under one of the assignment. And then, insyaAllah, kita kena kumpul 6.45 pagi kejap lagi. And pukul 7 gerak terus lah. Jadi, macam mana kita orang dapat pergi luar Melaka? Okay, sini cerita dia, kronologi ni lah. Kenapa FGV semua. Hari tu kita orang pergi kelas aku, kelas D, ada dalam 9 orang termasuk aku, dipanggil untuk top CEO at fakulti dekat Lendu. So macam Dr. Zailani pilih kita orang based on CGPA, tapi tak tahulah kan. Aku pun masuk last minute, macam betul-betul 2 hari sebelum pergi tu. And then dah pergi tu baru aku tahu yang ada macam ada lagi special group 20 orang yang akan dapat borak dengan CEO. Macam coffee talk macam tu lah. Directly dengan CEO saja. And then aku tak tahu lah, aku tak expect apa-apa. Lepas tu dah sampai sana, dia cakap, Alhamdulillah aku bangga lah yang 9 orang berkelas aku tu dapat lagi kan. And then, sampai sana, orang sana lah cakap, nama-nama saya panggil ni, 20 orang akan dapat, petang ni pukul 2.30, akan dapat talk dengan CEO. So, aku pun okey lah, tak expect apa-apa sebab aku masuk last minute, takkan aku dapat kan. And then, dah sebut, bam. Nama aku seorang, antara compare to 9 orang lagi kawan aku, 8 orang lagi kawan aku yang lain, aku dapat seorang wakil kelas tu lah, kelas dia lah, dengan wakil HR aku rasa sebab aku seorang HR dalam temu ramah tu. Macam very underprepared lah aku waktu tu. Sebabkan CEO ni, Encik Zulkifli, dia tak ada banyak masa sebab dia nak rushing pergi Johor pula lepas tu. Dan sampai turn aku cakap aku dah halang-halang kan FGV ni dapat CEO. Aku cakap yang kelas aku perlukan company manufacturing untuk assignment trip. And then dia kata okay, nanti just dia bagi aku email direct dia dengan nombor telefon dia, contact dia, nanti dia akan paskan aku. So okay. Then aku just macam tu, that's how aku ada number CEO personal. So lepas tu tarikh yang di-apply adalah 19 hari bulan 5. And then aku macam dah hari Ahad before 19 tu, aku macam dah hopeless lah, devastated lah sebab aku rasa macam memang kata kerja tak lulus sebab luar Melaka kan. Orang kelas lain semua minta dalam Melaka, kita luar Melaka. Lepas tu lambat, rektor pula waktu tu tengah konvo, so lambat dapat kelulusan. So macam aku hopeless gila lah. Aku dah minta kelas Dolan, kelas C untuk macam nak combine, tapi awal-awal tu diorang buat hari Jumaat. So kita orang Jumaat ada kelas, so tak dapat pengecualian.
And then aku dah macam, okay lah, terpaksalah kita bubarkan kita punya biro-biro ni and jawatan kuasa, buat grup kecil and pergi company lain-lain. Dan hari Isnin tu 18 hari bulan 5, alhamdulillah rezeki besar. Tiba-tiba pula dalam waktu tengah kelas tu HCA WhatsApp, nanti datang HCA ambil borang kelulusan. Alhamdulillah sangat-sangat. Waktu tu aku shaking gila, kaki aku shaking, tangan aku shaking. Sebab lulus, aku tak expect benda ni. Sebab last sangat-sangat last minute. So, ambil semua, settlekan terus hari tu juga. Tak book bus, timing, email semua. And then tiba-tiba, tak ada macam baik, susah, senang, susah, macam tu lah. So, aku dah nak balik ni, aku dah book bus. Bukan book bus. Aku dah minta sign semua. Tengah-tengah nak minta sign tu, FGV call. Dia kata Selasa dia orang tak dapat 19 tu. Yelah sebab last minute sangat kan. Kita pun tak boleh nak tu lah. So aku macam shit man. Lepas tu alhamdulillah rezeki lagi. Kelas C patutnya pergi Rabu ni lah, 20 Mei ni. Tapi dia orang reschedule buat naik cuti hari Jumaat. And then madam free. So FGV kata Rabu boleh. So kita orang ambil tarikh kelas C, kita pergi Rabu, which is today lah. Dan aku nak berterima kasih dekat AJK yang dah menjalankan tugas diorang. Ainin, teman aku minta sign semua. Yuki dengan Najwa, setiausaha aku. Iman buat borang C yang mengepek-epek nama tu. And then Adwa buat tentatif. Nadia dengan Emma minta buatkan cenderai hati. Lagi Imran tolong bookkan bas. Syadat, even though dia apply for 40 company in Melaka only, and satu pun tak ada yang reply lambat. Alhamdulillah, even though dapat company guna aku direct dengan CEO, but still aku nampak effort dia memang panjang lah. Banyak dia buat call, email semua. Tak maaf kalau aku tak sebut nama yang lain. AJK Makanan, Kai dengan Manja, sponsor aiskrim. Lepas tu shout out juga untuk Mama sebab buatkan kek. Setakat ni tu je lah. Aku appreciate semua. Terima kasih untuk semua yang dah tolong aku. Maaf kalau aku tak banyak membantu sangat ataupun decision making aku lemah as korang punya ketua projek. So jumpa kejap lagi. Okay, so sekarang 6.30 dah. Aku dah sampai. Syadat, Nish dengan Imran pun dah sampai. Tapi dia pergi Mama jap. So sekali lagi shout out to Mama sebab dia sponsor cake. Minta pisang tapi dapat brownie sekali. So kita tengok lah. Tunggu je lah siapa sampai lagi. Okay, sekarang Yaman dah sampai. Iman, Luzbi, Yuki, Manja, Kai pun dah sampai. Sebab apa fikir apa tau? Hati-hati Yusbi. Good morning. Nak korang kira daripada belakang. Satu. Empat. 5. Now, jom. Sampai. Jom. 15. So Amin. Let's go. Papa kau. Siapa nak air kau bagi tahu. Siap bodoh. What the fuck? Siap bodoh. Takut kan? Takut kan? Ini bukan Casper hijau Ini bukan Casper hijau. Tak kuat Melaka lagi. Imran, you okay, Imran? Oh, punya orang. Imran, tengok Imran. Dia dah nyari Imran. Ni. Imran dah nak
Rindu pada je. Oi, tengok sopan. Lagu bedok ni, bedok. Ni sikit makanan buat kerja tu. Lama aku nak isi Sekarang kita selaka. dekat Petronas Senaling kot. Berhenti for a while. Tak ada driver. Kita berhenti untuk merah. Yeay, Untuk jom! muntah. Jom! Kawan-kawan boleh benda ni. Oh, bapak dia sun kiss. Kiss me. Sudahlah, menjawab dirimu mengkhianati cinta yang tersemat di jiwa. Cepat, Pak, tak tahan. Tak buat, dia tadi aku. Sikit makanan. Aduh. Lagi siapa? Ni apa? AZK Radio. AZK Radio. Tanpamu ku lemah. Aku tak percaya. Karena kau mahu. Joki satu. Ayakin. Yaman. Tequila. Sir, vodka, sir. Podcast. Lagi. Stir, not shaken. Vodka, sir. Solero nak kau. Solero. Nak tisu cakap apa? Solero. Apa balik? Sedap, ya. Ya. Oh, kortisol kau memang betul-betul rendah sekarang. Memang tak ada kortisol terus lah. Zero kortisol. Sebaik-baik cinta ini. Tak boleh? Tak boleh ya? Nufem tak kasi. Boleh. Nufem tak kasi. Saya tak ambil. Saya tak dapat. Kenyang je aku. Kau makan makan je. Kenyang. Sedapnya. Sedap. Ui, oh. Kenyang tak apa, jangan apa. Itu je. Nyam. Selalu dekat ku dengannya. Laku mah. Ambil, masih buat order. Brownie sekali. Raya. Awak raya Melaka Kita berada di terletak di kawasan Supermarket 9 kilo. Kilang ini memproses Anda dilarang menyentuh sebarang jenis. Berikut adalah pelan susun atau pintu dan segeralah menuju ke arah tempat berkumpul kecemasan. 8 orang kan? 8 orang. Bagi dua lah. Sini, sebelah sini, bahagian. Doktor tak nak tunggu kita orang, doktor? Tak nak. Doktor, comel lah doktor. Ayuh. Comel. Sekarang kita tengah apa ni? Tour lah. Kita tengah tour. Tolong lapor sorok something ke? Ya, dia dah cakap tadi dia tutup. Jangan aku nak kena sensor. Outlet. Allah.
So ni zone 7 tak silap tadi. Kita tengah tour. Cantik ni USB. Hai guys, ini Ari. Hai guys, ni USB. Hai. Kita tengah tour. Cantik ni USB. Hai guys, ini Ari. Hai guys, ni USB. Hai. Hai. Kita tu mana tak? Boleh lincah kat sini. Ini kita ke Kapal Kawet. Baik. Okay, Danish. Kalau kita jaga tu kita print. Kita pergi mana? Tak ada. Kita nanti keluarkan resep dia orang tengok. Dekat resep tu ada dah. Macam kita buat peneliti apa, contoh ada muda. Ada bawah mengkal ke ada apa, dia stick kat sini. Jadi kita print. Semua dia akan keluar. Takut lah. Sikit dia nak ke depan, Imran lah, dia tak nak layan aku. Imran, nak tanya ni tempat apa sebenarnya? Boleh explain? Tempat di mana sawit. Masing-masing sawit yang nak Okay, so kalau sawit-sawit ni, dia kan pergi sana kan? So dia akan ke mana dulu? After dia dah kumpul ni, bagi mana? di mana? Dia akan proses lah dekat mesin belakang. Okay. Dia akan di-boil dululah. Di boil dulu. Boiler. Oh, sterilize dulu. Okay, lepas tu baru dia buat kat boiler. Faham. Baik. High rate dia. High rate dia apa pada pekerja-pekerja yang buat ni? Kalau penyakit pekerjaan dia? Pinggang. So dia punya risiko dia tipis. Risiko. Tipis lah. Jawab. Imran jawab. Imran dah baca tadi. Kalau muda sangat pun tak boleh je. Betul. Muda sangat pun tak boleh. Kena gigit tikus. Let's go, let's see Arik Hati mana yang akan tu? Let's see Arik boleh menarik dia ke tidak. Jom kita lihat. Let's see Arik. This is our reaction. Arik fighting. Let's go Arik. Weh. Salah. Arik tak
Hati-hati. Ini hazard. Rik, kau memang terbaik lah, Rik. Mana saya aku ni, Arifah? Arik, kau tak mengecewakan aku. Menjaga kejahatanan. CR kelas B. Bayangkan. Boleh bayangkan tak? Satu tadi, siapa yang angkat tadi? Saya. Berapa kilo? Tak tahu lagi. Sini, okey, sini. Itu pun satu. Sini pokok dia, age profile dia 25 tahun lah tu tak? Semua pokok. Jadi dia punya berat purata tandan ni, dia lingkungan 20 ke 20 ke atas lah. Ada Bayangkan dekat ladang. Yang harvester tu kan. Dah lah dia pegang galah tu. Dia kena ponggak. Dia kena potong pelepah dulu. Baru buah dia terjuntai. Baru potong. Lepas tu angkat. Masuk dekat dalam ni. Bendaan. Bayangkan. Rasa air daripada buah pokok tu tak ada lagi. Tak jumpa lagi. paling tinggi kita buat sabit ke motor ride. Tak jumpa lagi. Kalau boleh kaji tu, kita buat ramai orang minat. Saya banyak buat ni dengan kita Dia ada kiri kanan boleh. Tapi belakang kau ada kolam. Tapi ni kena konsisten. Baca tu. Kita ambil gambar tu. Kita dah bergerak. Kita dah bergerak ya daripada tempat yang kita nak saya suka yang lain. Saya ilahi memancar atas kepala lagi. Macam Hidayah. Hidayah mana ni? Hidayah Zaini. Esok jumpa. So kita nak gerak ke mana entah, aku tak tahu. Ya. Burger ke bilik mesyuarat? Mana? Let's go. Kita orang kan dia cakap tadi kerja perempuan seorang je. Tapi kita memang tak tergolong yang seorang tu. Kita tak mampu. Kita office je. Aku memang tak mampu lah. Muka aku kau nak suruh duduk dalam tu. Tak mampu. Memang tak ada lah. Aku mesti nak break out tu tengah macam ni. Apa? Ada kita ada terima makan. Alamak. Jamai dia sudah kantin. Tapi kantin makan pakai kupon lah. Oh, pakai kupon. Tak lah. Kita dah prepare lah. Kupon Madani. Bihun manja mana? Tu kantin dia. Ada kupon Madani. Kantin dekat dengan tempat dia. Boleh sebut. Guys, kita akan ke kantin. Yeay, makan. Susah je. Ya Allah. Saya nak berikan kata-kata semangat. Tahu-tahu kita lapar. Datang sini, angkat sawit, dapat makan. Kek pisang ada? Kek pisang banyak. Doktor pun suka kek pisang aku. Sedap. Habis gula naik. Sekali-sekala dah tu. Low quality sale. Local pizza. Tapi apa ni kalau gula tu apa? Insulin Insulin. Insulin tinggi tu dia combat gula. Jadi glukos. Tinggi glukos lah hari ni. Betul. Blok balik. Okay, sekarang kita dah tengok sawit tadi. Kita nak makan. Terima kasih pihak FGV. Okay, aku dah rekod. Kau dah layan spek bapak-bapak datang kat aku. Okay. So kita dah habis makan. Bapak baik duduk. Rate sikit guys. Rate sikit dia punya makanan. 10 out of 10. 10 out of 10. Kantin je Pedas. Kantin je. I love when it comes to spicy food. Rate sikit. Hai. Aku suruh rate. Baran pula masing-masing. W. FGV memang W. Lori. Okay, kita dah naik bas. Selesai sudah guys, OPM kita. Alhamdulillah. Segala usahaku terbalas. Dan kita orang merupakan pelajar UiTM pertama yang sampai Benda ni senang lah sebenarnya.
Mak aku kena record. Amin. Bye. Okay guys, news sekarang ni. Tadi bas kita orang tiba-tiba ada bunyi gedegung tau. Lepas tu ada bau getah. Lepas tu sekarang aircon dah tak rasa. So sekarang kita orang stop. Wah, kami tak boleh buat kelas sama macam ni. Oh okey, enjin mati. Okey semua buka baju. Okey, enjin mati takkan boleh start balik. Kalau macam panas tak boleh start balik. Menaikkan temperature dah turun. Temperature naik. Orang kita yang terbaik guys. Drama 4D. Ding 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 ding. Abi bakal menyelamatkan. Ya, don't worry. Dia akan cepat balik. Ni penting ni. So sekarang bas rosak. Kita orang nak cari. Kita pergi bengkel je. Still dekat Negeri Sembilan tak ada kabel, tak ada apa. Belt putus so tak ada aircon, tak boleh gerak sebab nanti temperature start je terus temperature H. So kalau gerak juga panas-panas dia terosak habis. Ya. Kenapa? Sebab bas kita orang rosak guys. Awak, sejuk je sini. Kenapa cakap? Kat bengkel tadi lagi sejuk. I'm so upset right now. I'm so disappointed. Ari, you know. What have you done, Ari? What have you did I done do? to me? What did I do? I'm so disappointed. Oh my god. Ari, how pada steam boiler? How we nak balik? Ana ada steam boiler ni. Why did you do this to me? What did I do? Ari, macam mana nak balik ni Ari? I'm so disappointed dah. Bas rosak pula. Apa tujuan hidup kita sebagai manusia? So sekarang kita orang duduk kat BHP batu. So kita orang sangkut Habis kan? Apa dia cakap habis? Tak apa dah aku. Habis ni? Aku belum dimakan lagi. Oh? Belum kena makan lagi. Mana manja? Aku betul layak lah. Plot twist lah, first ever experience nak bas rosak. Babi first trip first rosak. Ya. Nak tu bad lah. Dah tu baik lah. At least ada. Tapi Alhamdulillah kita semua selamat lah. Ya. Positive side, assignment kita settle. Tak ada. Mempersembahkan grup Berzanji 4D. Okey, terasa. Ketua mahaban kita. Guys, Dia satu family. Lepas tu kau fikir budak tu datang dengan siapa? Sungai. guys, sekarang kita stop dekat BHP sebab masalah bas dan yang lain tak boleh memberi bantuan. Tetap kena tunggu daripada bantuan KBM. Info pun tak ada line. Dan satu lagi guys, sekarang hari pun dah nak hujan. Okey je. Gelap. How you guys feeling? Tolong kita buat. Kita buat kerja. Guys, how you guys feeling? Sekarang semua orang sensitif, babe. Waktu-waktu sekarang semua orang sensitif. Aku rasa nak belajar bawa motor lah sebab sini banyak motor. Ya. Tolong Banyak sangat ni. Iman tadi okey. Nadia abang kau. Tolong cabutkan kemuncup. Wangi dah. Aku ada hari dekat bawah ketiak dia. Tolong takut sikit, takut. Bau wangi jangan tegur
Bau tembakau. Kemuncup. 2 hours later. Bang, apa update bang? Alhamdulillah. Katak dah panggil hujan. So ya, panggil hujan lah. Dah tersekai sejam setengah. Ada beg baru. Motor di BMW mak, kau tengok motor BMW. 160,000. Baru. Tak pernah balik cepat, abang ni boleh bawa. Boleh aku Demo je. Ha? Iman satu. Bunyi dia sedap. Okay. Kita pas dah siap guys. Pas dah siap guys. Terima kasih bang. Ni apa? Belum sudah. Dah tengah. Terima kasih bang. Kita balik guys. Bye-bye tu batu keke Batu keke. Ketiak gua dah berdaki man. Ketiak. Sekarang kita dekat Macap, Kampung Kulit Bulat, Bukit Bulat. Nak solat maghrib dulu. Dia every time. Dah lelap ada orang datang nak solat. Dah lelap basuh rosak. Dah lelap nak solat pula. Aish. Emma. Emma satu. Emma one for the clip. Emma one for the clip. Dia bukan kos. Kau datang special dah. Dia tengok. Kalau normal betul je lah dia dapat buku daripada Trisha. Ada Zombie. Yang hantu. Lepas tu, dia kena tak? Charmin Elizabeth. Sorry. Konten. Sorry. Lepas tu abang dia baca surah kuat tu. Adik dia. Kuat dia baca, orang lain pun dah tidur kan. Abang dia baca bapak dia macam Cerita hantu guys. bapak dia baca saya. Mak dia dah pegang tangan bapak tu. Please. Alhamdulillah guys, dah sampai guys. Bye guys. Jumpa besok. It's a Tak, basically tolong bawa ni satu lah ni. So, boleh. Cerita hantu dia. Semua lah. It's a wrap, guys. Bye doktor. Drive bila elok doktor. Hei, ni hantu tadi ke? Pergi mana kau? Bye. Alhamdulillah guys, dah sampai. Pukul 9 baru sampai. Dia lalunya durian tunggal. Dia lalu jalan jauhnya. Tapi alhamdulillah dah solat maghrib. Selamat pergi, selamat sampai. Doktor pun dah balik. Besok kelas. Alhamdulillah segalanya dipermudahkan. Terima kasih FGV. Terima kasih UiTM. Terima kasih driver bus. Terima kasih. That's all for this vlog. Bye.